Yunus. Cun tak awet tu? Tak adalah. Boleh baca tak tulisan tu? Awet je, tapi tak baca ke? Kenapa tak boleh baca? Panjang cerita sebenarnya. Sini saya ajar macam mana cara yang mudah dan pantas. Okey, kalau tengok tulisan ni sebenarnya memang kita stres tau. Sebab tulisan ada 3 jenis, hiragana, katakana, kanji. Tapi kalau tahu cara yang betul sebenarnya sangat senang. Sebab kita belajar dengan cakap dulu, baru belajar tulisan. Macam mana nak belajar cakap dulu? Apalagi masuklah cakap Jepun. So dekat cakap Jepun ni, kita dah sediakan modul dan silibus yang terbaik untuk anda yang confused macam Yunus tadi. Sensei kita semua berpengalaman, berkaliber, berkeyakinan dan berkelayakan untuk ajar bahasa Jepun. Sebab semua di JLPT Endol dan ke atas. Dan akhir sekali Yunus tahu tak kalau Yunus masuk kelas cakap Jepun nanti akan ada kawan-kawan yang sama-sama tak pandai tapi suka awet cun. Semua nak girlfriend Jepun tapi tak pandai nak cakap bahasa Jepun. So ada circle yang sama minat macam anda dan yang paling penting ada sensei untuk guide satu persatu. Ni apa benda. Hah? Serius lah? Daftar kat mana? Boleh daftar dekat tekan link kat bawah ataupun tekan link kat atas. Jom daftar sekarang. Yosh!